Aku cakap dulu kan aku satu mindset ni memang aku selalu fikir macam kenapa aku? Kenapa banyak belajar? Kenapa aku? Maksudnya kenapa kau yang lembut ke ataupun kenapa kau Kenapa yang aku yang dibuli? lembut? Lepas tu kenapa aku yang dibuli? Kenapa akulah? Memang dia macam kenapa akulah? Semua akulah. So aku je macam bila dengan tak ada kawan lagi kat situ, yang kawan pun tegur-tegur macam tu je kan. So memang aku belajar jalan kang-kang kat situ. Sambil tu aku macam sambil tu pukul-pukul lah diri sendiri. Aku Ya cakap Allah. kenapalah aku macam ni dan ni, Itu kuat lah. pemikiran yang asyik lalu dekat otak kau. Time form 2 tu lah dah start masuk tahfiz kan. Orang cakap macam tu aku dah start ada pemikiran macam tu lah. Apa ni, dorang nampak tak kau buat benda tu? Tak. Macam mana dorang tak Sebab perasan? dorang padang kat belah sana. Yang Ha. aku buat tu macam tempat tertutup sikit di belah tengah. So sini ada dorm, sini tempat perhimpunan tu. Padang kat belah kanan. So memang tak nampak terhalang lah. lah dengan dorm. Kau memang jenis yang memang tak ada kawan langsung